tuntutan wanita yang wajar dipertimbangkan menjelang pilihan raya ke-12 ya. Menjelang pilihan raya umum ke-12 yang dijangka diadakan tidak lama lagi, Wanita Haji mengambil kesempatan keemasan ini untuk mengemukakan beberapa tuntutan yang dirasakan wajar dan amat perlu dipertimbangkan oleh semua individu dan parti-parti politik yang ingin bertanding merebut kursi parlimen dan adun. Kami percaya parti-parti politik sedang rancak menyediakan manifesto pilihan raya masing-masing dan dengan ini berharap semua tuntutan yang dikemukakan mendapat pertimbangan sewajarnya serta dimasukkan ke dalam manifesto. Okay, jemput. Sila. Dari mana ya? Okay. Dari siasat. Tak lah ya? Okey tu. Antara tuntutan tersebut adalah seperti berikut. Pertama, pemberian insentif sebagai penghargaan kepada suri rumah sepenuh masa. Okay, biar bagi saya baca dulu ya. Sambil tu tentu ada banyak fikiran macam-macam kan. Okay. Sumbangan kaum wanita terhadap kemajuan dan kemakmuran negara tidak dapat dinafikan lagi. Dianggarkan sebanyak 36% tenaga kerja Malaysia terdiri dari kaum wanita. Walau bagaimanapun, separuh dari golongan ini merupakan suri rumah yang berkhidmat untuk keluarga dan tidak menerima gaji tetap sebagaimana kategori pekerjaan yang lain. Satu anggaran kasar menunjukkan terdapat 2.8 juta wanita di Malaysia adalah suri rumah sepenuh masa pada tahun 2004 yang lalu. Bilangan ni dia berubah-ubah ya, tapi dalam 3 tahun lepas dia lebih kurang. Nah, utamakan purata gaji tahunan seorang suri rumah sepenuh masa di USA, ya, ini anggaran pada bulan Mei tahun lepas, ya. Dianggarkan kalau kerja-kerja yang suri rumah buat ni kita outsource, ya, dan bayar kontraktor adalah banyak tu, 138 US dollar setahun. Ya, anggarannya lebih kurang 38,000 ringgit sebulan. Boleh pencen aku ni kan. Itu dari sudut anggaran ni lah ya. Ini apabila macam ni cara dapat anggaran ni, dia outsource kan. Ya, kalau laundry contohnya ya, basuh tu outsource bagi kat kontraktor. Okey. Dengan apa orang kata bilangan kilogram pakaian yang selalunya kita proses sehari. Makan, kita outsource ke restoran contohnya ya. Dapatlah banyak tu. Okey. Tidak keterlaluan untuk mengatakan jasa dan sumbangan wanita sebagai suri rumah sepenuh masa di negara ini belum mendapat penghargaan dan penghormatan yang sewajarnya. Itu pandangan dan pendirian kami. Ya. Sedangkan golongan ini menjalankan tugas yang amat penting untuk pembangunan modal insan melalui pengukuhan institusi kekeluargaan yang mampu menghasilkan tenaga manusia yang diperlukan untuk menjanam pertumbuhan politik, sosial dan ekonomi negara. Mereka juga ada merupakan warga negara yang setia, yang tidak pernah ketinggalan menjalankan tanggungjawab politik mereka untuk keluar membuang undi dalam setiap pilihan raya yang diadakan setakat ini. Takkan kok cukup dengan sehelai kain batik setiap 4 tahun, 5 tahun tu ya. Lusuh lah kan, dah jadi koyak rabak. After all, sekarang siapa pakai kain batik lah jadi ini dalam erti kata meminta supaya penghargaan yang sewajarnya diberikan. Wanita Haji menuntut agar pengiktirafan sewajarnya mestilah diberikan oleh kerajaan yang bakal memerintah kepada golongan ini sebagai satu langkah penghargaan dan menang budi. Malaysia seharusnya menjadi sebuah negara yang bukan hanya memartabatkan wanita berkerjaya saja seperti saya ya, malahan menunjukkan pendirian yang adil dan saksama terhadap golongan isteri dan ibu yang sememangnya dimuliakan Allah ini. Okay? Wanita Haji mencadangkan agar golongan suri rumah diberikan sekurang-kurangnya beberapa insentif seperti di bawah ini. This is questionable. Ya, memang kita letak situ untuk jadi apa orang kata target board lah. Ya. Sagu hati wang tunai sebanyak sekurang-kurangnya RM200 setiap bulan. Ada yang kata 200 ni kalau suami kaya raya nak buat apa, tek gigi je. Tak apa, kalau tak nak tak payah ambil. Kita bagi kat orang lain. Ada yang kata, kalau macam ni adalah suami lagi malas nak kerja. Maklumlah isteri dapat gaji RM200 sebulan. Kalau ada keluarga yang nak hidup RM200 sebulan, tak apalah. Tapi takkan cukup kot. Ya? Ada yang kata, macam ni suami tak bagilah dah. Nah, apa pun alasannya tu, tidak boleh menjadi alasan untuk kita menindakkan insentif ini. Maknanya insentif tu bukanlah, alang-alang kan orang lelaki jadi lagi malas, baik jangan bagi. Dia bukan begitu, ya, dia punya mekanisme dia. Bagi, dan kita kena didiklah bahawa sepatutnya mereka ni dihargai dalam erti kata
yang memang 200 ke 2 juta pun sebenarnya tak membayar dia punya jasa tu. Ya. 200 ni paling tidak bolehlah agaknya dia nak pergi spa Q mana-mana ya. Kalau lah dia pergi spa Q pun tak boleh dah ya. Tapi maknanya macam nak kata ya. Ada lah pengiktirafan tu ya. Ada pengiktirafan tu. Okey. Bayaran allowance yang berpatutan mengikut bilangan anak yang dipelihara. Ya, ada orang tu anak dia kan, ada orang 5, ada orang 2. So saya kata allowance yang berpatutan ini ya. Ujian saringan kesihatan asas, sebab ini sebagai doktor ni saya nampak salah satu insentif ataupun penghargaan yang dia beri, kita bagi dia saringan ya, kesihatan asas macam pap smear 2-3 tahun sekali ya, tengok kolesterol level dia. Free lah kan ya, paling tidak ni sihat mak-mak ni Okey. Now, insentif ini juga wajar diberikan kepada kaum lelaki yang memilih untuk menjadi suri rumah 10 masa. Ya. Surah rumah, apalah. Ya. Maknanya kalau dapat pada suami, kepada wanita yang tentu sekali suami, orang lelaki yang nak berkhidmat dengan keluarga dia pun patut dapat juga lah. Kan? Maknanya it's not about the gender. It is about the contribution. Ya, mengenai sumbangan tersebut. Okey. Okey, tinggal yang kedua. Yang kedua, sistem kehakiman yang lebih mesra wanita dan cekap dalam menangani kes-kes berkaitan keluarga. Yang ini ni ya, tak habis-habis isu ni. Jadi kita nak tengok mana antara parti-parti yang nak bertanding ni yang really take up this thing. Ya. Keupayaan dan kebolehan wanita untuk terlibat secara langsung sebagai penjawat jawatan kehakiman sepatutnya tidak lagi menjadi isu. Syariat Islam telah jelas menggariskan tiadanya halangan untuk pelantikan hakim wanita dalam menghakimi kes-kes berkaitan kekeluargaan khususnya. Tak ada dah isu ni. Namun sehingga kini, hakim wanita masih belum dilantik di mahkamah syariah. Kenapa yang kita nak sangat hakim wanita ni? Yang untuk sebut hakim kurang, hakim tak cukup. Padahal ni kalau katalah ada mekanisme yang lebih mudah ya, supaya hakim-hakim wanita ni ya, banyak ya. Sebenarnya saya sebenarnya dapat input ni daripada pihak ahli wanita Jim yang bukan lawyer ya. Sebenarnya ada ramai, ada dah yang boleh nak dilantik. Tetapi dikatakan masih terdapat golongan atasan ya yang berpengaruh yang tidak bersetuju pelantikan wanita ni menjadi hakim di mahkamah syariah. Ditambah juga dengan wanita yang bila dibuka pintu ni tak pula minta. Banyak pula halangan, takut lagi ya. Ada yang berani 26 tahun pula. Di pada sesi ni kita telefon dengan Mufti Dr. Asri, dia kata kita pun bila tengok dari sudut pengalaman dia ya, dari sudut kematangan dia mungkin masih belum boleh jadi hakim. Ya, mana itu juga nak kena dikannya. Tapi dia tahu, dia kata ada yang ramai juga yang boleh. Ya, yang dah matang, dah berpengalaman. Tapi sama ada memerlukan juga keberanian dari sudut nak against the mainstream tu. Ini sebab dia takkan nak jadi hakim kat situ kalau dia tahu orang atas-atas semua duk ya, kata tak payahlah, kita tak ada yang mampu kan. Katalah saya ni mampu ya. Tiba-tiba bos saya kata kita sebenarnya boleh. Cuma saya tengok keliling je ni tak ada yang mampu. Apa rasa kita? Kan? Apa rasa kita? Tu ya. So, maknanya kita punya, saya rasa perubahan itu harus ada political will tu kena ada di bahagian golongan atasan tu. Situasi kekurangan hakim serba sedikit menyumbang kepada penangguhan kes-kes berkaitan perceraian, tuntutan nafkah dan jagaan anak. Kita sedar bahawa kes-kes keluarga ni dia very volatile ya. Dia bersifat meruak. Maknanya tengah kita marah dengan pakcik tu nak balik rumah tu balik. Dia diperlukan satu mekanisme yang cepat juga. Cepat dan tangkas. Bukannya macam kes, okey, hari ni suami tak datang, kita tangguh 6 bulan. Bayangkan apa nak jadi hari ni 6 bulan tu. Oleh sebab tu kita rasakan, ya, lompatkan kes tertangguh ini. Yang mesti diselesaikan antaranya sama ada sistemnya ke ataupun hakim yang dibanyakkan ke bilangannya. Dan nak ingatkan di sini, lompatkan kes ni bukan hanya di mahkamah syariah. Tapi kabarnya di mahkamah sivil lagi panjang. Tapi kita ni selalu yang kita dengar mahkamah syariah kan. Siapa mahkamah syariah tu? Dan to be honest ni mahkamah syariah sekarang banyak improvement. Walaupun masih lagi ada ni tapi disebabkan dia very responsive towards this. Dia banyakkan, dia cepatkan. Dan kalau ikut kajian rakan saya Profesor Madia Nur Aziz awal ya,